Dalam video kita kali ini, kita nak tengok mengenai 5 truck pickup yang paling top sekali di Malaysia. Maksud truck pickup yang paling top di sini adalah ramai pengguna, senang jaga, dan yang paling kita tak nak sekali adalah kes kecurian yang agak tinggi pada truck pickup ini. Antara 5 kereta lain dan tak bukan adalah Toyota Hilux. Sebut saja tentang Toyota Hilux, pada hari ini ramai yang akan pilih kereta ini untuk aktiviti lasak ataupun pekerjaan. Memang sinonim sangat di mata rakyat Malaysia pada hari ini. Enjin yang dibina pada Toyota Hilux bermula daripada awal dulu sehinggalah ke hari ini cukup tahan lasak, sehingga kan ada yang pernah dapat mileage kosong-kosong balik. Untuk New Hilux pada hari ini, feature yang ditawarkan serba baru serta moden dan tidak banyak complicated kalau nak dibandingkan dengan Ford Ranger. Kesimpulan yang boleh kita buat tentang Toyota Hilux pada hari ini, jika korang nak sebagai sebuah kereta yang cukup tahan lasak, boleh pilih Toyota Hilux pada hari ini. Tapi untuk nampak gaya, pada sesetengah orang Hilux bukan begitu. Even versi Toyota Hilux GR sekalipun tetap nampak biasa lagi walaupun harganya agak mahal. Namun perlu diingatkan, jika korang memiliki Toyota Hilux pada hari ini antara truck pickup yang paling top sekali kes kecuriannya di Malaysia. Pastikan korang pasang GPS ataupun dashcam untuk pastikan kereta tersebut dalam keadaan baik.